buat makeup sebelah Indonesia, sebelah lagi Malaysia. Nampak lens pun lain sikit tau. Yang ni dia terang sikit, yang ni dia biasa je. Okey, jom. Apa yang saya perasan, makeup Indonesia kan, dekat bahagian kening, mata, contact lens ni jenis mantul. Mantul tu macam wow. Okey, apa pun kita kena prep muka kita dulu. Prep je sebab kita nak bagi makeup kita mantul Pak Abu, ya. Kalau korang tak prep kan, nanti makeup korang tu macam berkerak kat bahagian sini tau. So korang kena jaga betul-betul. Sunscreen pun tolonglah jangan tak pakai. Tolong pakai, jangan tak pakai. Sunscreen wajibnya. Lepas tu kita blend. Lepas tu kita pakai primer. Primer pun penting ya. Sebab apa? Kalau nak makeup kau tu tahan lama, tak adalah berkeladak tu, pakailah primer. Okey, untuk sebelah sini kita nak wax dulu. Okey, lepas dah wax ni kita akan guna gel. Okey, sebab kening Joran ni memang sangat kemas tau. Memang kemas sangat-sangat. Macam tak ada langsung cacat celah tak? Okey, kita buat dulu. Okey, untuk foundation saya perasan kan diorang ni pakai banyak sikit. Tapi itulah Malaysia pun sama juga weh. Kalau kahwin pakai banyak juga sebenarnya. So kita buat sama je lah Kita buat sama je, sama rata. Lepas tu macam biasa kita dab. Blend. Okey, lepas dah pakai concealer, lepas tu kita buat kontor. Okey, lepas tu dia punya blusher nampak pink menyelah sikit. Okey, kita letak warna pink macam ni. Okay, macam awet Malaysia, dia suka pakai color-color yang macam ni lah. Okay, loose powder dekat bawah mata ni penting. Macam itu. Okay, ni part yang kita tunggu-tunggu. Okay, bahagian mata ni, mata diorang ni lebih mantul tau. Sekejap dia tunjuk mantul macam mana lepas tu diorang akan pakai shimmer yang macam tu. Lepas tu dia top up sikit warna gelap-gelap kat belakang ni. Dia macam mantul. Kalau saya orang Malaysia, saya suka eyeshadow macam ni lah, yang simple-simple macam tu. Tu tambah sikit dengan powder blusher, senyum. Untuk lip matte pula, diorang akan pakai colour yang light. Lepas tu pakai lip gloss. Kalau Malaysia macam ni lah, macam saya pakai selalu. So, tada. Ni makeup Indonesia, ni makeup Malaysia. Okay, saya tak tahu lah betul ke tidak, tapi apa yang saya nampak, kalau Indonesia punya makeup, kening dia tu memang sharp gila weh. Sebenarnya kan contact lens ni lain tau. Yang ni dia macam terang sikit, yang ni dia macam biasa-biasa macam tu je. Best thing. Kita hidup nggak perlu iri-iri. Mau sesuatu cari sendiri. Betul. Okay, bye.